halal, ambil mudah. Halal ke? Halal ke tu? Halal. Kita ni semua benda nak jaga. Jaga makan, jaga kesihatan, jaga kecantikan. Tapi buat halal, ambil mudah. Masa korang beli produk, korang check tak halal tu. Ke sebab dia gaji cantik je korang beli. Di Bio Nutrimax ni, kita mewajibkan semua pelanggan ataupun founder untuk memohon halal. Sebab apa? Mestilah untuk menjamin nak punya produk berkualiti, baik dan tidak menggunakan bahan-bahan yang terlarang. Yang kedua, supaya orang ramai di luar sana lebih percaya dan selamat untuk mengkonsumsi produk awak, terutama pelanggan muslim. Nak mohon halal ni berapa masa yang diambil? Setahun? Sebulan? 6 bulan? Itu soalan paling famous di antara founder jika nak mohon halal. Okay, tempoh masa yang diambil untuk menghalal ni saya makan 3 bulan, 6 bulan. Itu pun jika tak ada masalah. Dari siapnya design sampai ke documentation yang perlu dihantar ke JAHID, iaitu Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan. Okey, proses mohon halal ni kita akan ikut step dia. Yang pertama, kita akan check design daripada KKM dan halal. Yang kedua, kita akan key in information design di portal halal. Yang ketiga, kita akan buat pengumpulan sijil halal. Lepas tu, yang keempat, kita akan siapkan documentation dan hantar kepada JAHID. Yang kelima, akan ada semakan daripada pihak JAHID. Dan yang keenam, akan ada pembayaran yuran pensijilan halal. Yang ketujuh, lepas bayuran, kita akan ada audit. Audit untuk macam mana proses perjalanan produk. Yang terakhir, akan tunggu kelulusan lulusan daripada pihak JAHID untuk produk yang dibuat halal. Tapi, founder tak perlu risau. Proses halal anda, kami akan handle dari A sampai Z. Korang, sijil halal dapat dah. So, macam mana orang luar sana nak semak korang punya sijil halal? Founder punya sijil halal. Nak kau cek sendiri ke? Mestilah tak. Ada dua cara untuk kita semak sijil halal. Yang pertama, guna apps Verify Halal. Dalam apps tu, semua benda korang boleh tengok. Pharmaceutical, dari segi stuttering, dan dari segi produk korang, semua boleh cek dalam tu. Yang kedua, laman web rasmi portal halal. Semakan status halal. Dalam tu, korang just type produk korang, negeri dan juga nama brand korang. So, boleh dapat dah apa yang korang nak dalam sijil halal itu. Di Bio Nutrimax, kita bukan sahaja menggalakkan tapi mewajibkan founder untuk mohon halal supaya dapat mewujudkan awak punya produk lebih berkualiti dan terjamin. Dari segi bahan mentah dan juga proses pembuatan produk itu sendiri mestilah bersih dan mengikut SOP yang betul. Founder tak perlu was-was sebab kilang kami telah diiktiraf halal sejak awal lagi. Di Bio Nutrimax, kami bukan sahaja mengejar keuntungan tetapi juga mengejar keberkatan dalam setiap produk yang kami keluarkan. Produk anda boleh jadi viral tetapi dengan halal mampu bertahan. Ingat, kita bukan sekadar berniaga tapi berniaga dan yakin dengan mohon halal.